Hari ni sis nak share resepi kuih gunting yang rangup. Pedas-pedas manja dan memang susah nak berhenti makan. Sis Jerman. Mula-mula kita masukkan bawang besar, ikan bilis dan udang kering dalam blender. Kenapa letak udang kering? Suka hati akulah resepi aku. Lepas tu masukkan santan, sedikit air dan cili kering. Blend semua sampai betul-betul lumat. Sementara tu kita panaskan margarin bersama minyak masak sampai cair. Bila dah cair, ketepikan. Dalam bekas lain, ayatkan tepung. Lepas tu masukkan jintan manis, jintan putih, garam, gula dan serbuk kari. Gaul bagi semua bahan kering ni sebati. Kemudian tuangkan margarin cair tadi ke dalam tepung. Gaul dulu, lepas tu masukkan telur dan bahan kisar yang kita dah blend tadi. Kemudian kita masukkan daun sup yang kita dah potong halus. Sekarang kita uli dough sampai dia lembut dan tak melekat di tangan. Kalau dough tu masih lembik, tambah saja tepung. Bila dah siap, bahagikan dough kepada 4 bahagian. Dari situ kita buat pula 16 biji berbola kecil. Seterusnya lepihkan sedikit setiap dough supaya senang kita nak gunting nanti. Cara nak senang gunting dia, gunting sebahagian tepi dough tu. Bila dah siap gunting, bolehlah goreng dalam minyak panas. Masa mula goreng tu memang nampak macam melekat sikit. Tapi bila kita kacau-kacau, nanti dia akan terpisah sendiri. Jadi jangan panik ya. Akhir sekali taburkan daun kari. Goreng sampai warna di keperangan dan rangup. Dah boleh angkat. Okey, siaplah kuih gunting homemade yang wangi dan crunchy ni. Memang sesuai buat kudapan sambil tengok TV. Kalau suka resepi ni, jangan lupa share video ni dan selamat mencuba.